Saya rasa sakit lah dekat mulut ni. Kena jumpa doktor ke? Itu doktor ada cakap lah boleh check sendiri kat rumah. Jom kita check. Okey, dah pandai cek sendiri kan? Kita buat pemeriksaan mulut kendiri ni supaya dapat mengesan lebih awal penyakit berkaitan mulut, terutamanya kanser mulut. Sekiranya anda semua menjumpai tanda-tanda berikut, cepat-cepat jumpa doktor gigi. Be aware, be early, your mouth matters.